Serius lah, smartwatch ni bawah RM50. Apa je dapat dengan harga macam ni? Sebab tu aku nak review dengan korang. Ini dia jam daripada Alon, iaitu Wahfit Watch S10. Apa yang korang dapat dengan jam murah macam ni? Mari aku nak tunjuk korang pelbagai feature yang dia ada. Dia ada calculator, stopwatch, dia ada flashlight, camera shutter, dan jam kecil ni ada game. Boleh main game, geng? Boleh main game juga. So, pada aku skrin dia memang sangat smooth lah. Sangat sedap untuk slide. Dan kalau korang pergi kat luar ni pula, dia akan tunjuk korang step harian korang. Dia ada juga heart rate korang. Dan dia ada juga sleep mode, blood oxygen. Yang paling penting dia ada sport mode. So, kalau korang pakai phone, iOS ke, Android ke, tak kisah, korang boleh connect juga dengan jam ni. Dan korang kena download iaitu apps dia Glory Fit. Yang paling best, dia boleh control music daripada jam ni. Baik kan? Bukan tu je, dia boleh juga buat call daripada jam ni. So, kalau phone korang dalam kocek, tak ada hal lah. Kalau orang call, korang just angkat je kat jam ni. Dan kalau korang risau, korang lari ke time hujan, korang nak mandi ke, jangan risau. Dia waterproof iaitu IP68. Bukan tu je, korang boleh juga tukar wallpaper dia. Dekat apps ni, banyak gila geng wallpaper yang ada. Korang boleh juga tukar muka korang letak kat jam ni atau muka awet korang ke, ikut korang lah nak letak wallpaper apa. Dan macam aku ambil satu set lah. Macam aku ni, aku dapat strap besi ni. So, sangat sesuai untuk aku outfit dengan casual ke, pergi office ke, pergi dating pun ngam geng. Kalau macam strap ni memang korang akan dapat. So, macam ni sangat sesuai untuk korang pergi bersukan lah. So, bukan tu je, korang akan dapat charge juga. Serendah bawah RM50 ni, korang dapat jam yang sangat berbaloi macam ni. Mana korang nak dapatkan? Tekan back kuning sekarang.